Martabat ni maksudnya ada dua je martabat idgham. Yang pertama kamil, yang kedua naqis. Kamil ni maksudnya dia masuk secara penuh. Bila masuk secara penuh, huruf yang pertama tu kita tak nampak dah. Contoh dekat wajadtu. Kalau kita baca wajadtu, ada bunyi dal tak? Tak ada. Kita terus bunyikan ta kan? Wajadtu. Tu idgham kamil, dia masuk secara sempurna. Sebab tu huruf ta tu ada satu. Sebab dal tu dah hilang, dia dah masuk terus dalam huruf ta. Ta tu dah mewakili dua huruf. Okey? Tapi beza dengan ahad tu, dia tak masuk penuh. Sebab tu ta tu tak ada sabdu. Jadi ta tu kena bunyikan tak? Kena bunyikan tapi tebal dia sahaja. Qalqalah tak perlu. Ahad tu salah lah. Kan dia tak ada qalqalah. Tapi bunyi dia macam mana? Ahad. Lepas tu ahad tu. Cuba sebut. Lain sekali. Ahad tu. Kena rasa ta, lepas tu hujung tu ta, bukan ahaqu, bukan dua-dua ta. Okey. Sebab dia dua huruf yang berbeza. Kalau wajad tu senang. Wajad tu terus bunyikan ta. So, tengok, perhatikan kat situ ada sabdu dengan tak ada sabdu. Ada lagi beberapa keadaan yang pertemuan dua huruf yang tak ada sabdu macam ni dalam Quran. So kalau tak ada sabdu tu maksudnya huruf yang pertama yang tak ada tanda tu kena bunyikan sifat dia sama ada tebal ataupun nipis. So kenapa kita kata ta tak boleh masuk ta? Sebab ta kuat. Kenapa dal boleh masuk dalam ta? Sebab dal dengan ta ni sama-sama lemah, sama-sama nipis. Sifat dia lebih kurang. Sebab tu dia boleh masuk secara sempurna. Tapi ta tak boleh sebab ta kuat. So dia masuk secara tidak sempurna. Dia macam tu. Faham